Yang komen-komen tu pun tak tahu lah, dah belum sunat lagi lah. Hello guys, welcome back. Welcome back. Ayo, marilah kita pergi kerja. Bang, dah jalan bang. Boleh dia jalan tu. Kenapa rasa macam mendung ke depan tu kan? Macamnya cuaca dia. Baru je nak vlogging, lepas dah seminggu tak vlogging kan. Time aku tak vlogging, dia punya panas. Macam apa ni, macam kau duduk dalam ni lah, dalam oven lah, punya panas dia. Tapi bila vlogging, mulalah dia nak hujan lah apa. Tapi siapalah kita kan. Depan ni gelap tu. Asal gelap sangat ni? Tak tahu lah korang nampak ke tak dalam kamera ni. Sabarlah. La ilaha illallah. Skynet ni, Skynet tak menyabar. Pada kereta dah ada, lagi nak ni. Apa benda lah kau ni? Kalau dah nampak kereta tu tengah ni, kau kena stop dulu. Ini tak ada. Dia macam mana cakap? Dia betul nak kenakan dengan trademark dia Skynet kan. Yelah, dia luncur laju je, sampaikan dia tak hiraukan orang lain. Main masuk je lah Hanat ni. Skynet. Jadi kalau orang buat dia marah kan, dia paling tersakiti. Alah, kau nak pergi sini je pun Skynet. Alah, dia punya gelabahnya tadi tu macam nak pergi KL kan. Lagi 10 minit nak kena sampai KL. Dah kat situ je. Alah. Op. Bahaya di hadapan. Alright. Tadi macam gelap lain macam. Kat sini okey pula. So okey je lah ni. Terus selamat sikit lah aku vlogging hari ni. Lapar perut. Aku bawa bekal. Ni kejap lagi memang sebelum masuk kerja aku makan dulu lah ni. Lapar tu. Pada semalam makan. Malam tadi aku makan je. Tapi memang kelaparan yang teramat lapar lah. Aku baca dekat ni kan, dekat TikTok lah. Bukan baca, apa ni, pasal motor kapcai, helmet full face ataupun pakai riding gear lah. Riding gear tu macam-macam lah. Jaket yang memang riding jacket, lepas tu glove, kasut riding ke kan. Lepas tu helmet yang full face ke, ataupun macam yang safety sikit lah, brand-brand mahal kan. Lepas tu aku tertarik lah dengan komen-komen dia. Komen-komen dia semua tak relax kan. Senang cerita, komen-komen rempit lah. Di mana diorang ada peraturan diorang sendirilah. Yang motor kapcai ataupun motor-motor biasa macam skuter ni kan, korang tak boleh pakai full face, tak boleh pakai glove, tak boleh pakai ni apa semua. So aku nak tahulah kat mana korang dapat dia punya macam apa, dia punya law, undang-undang tu kan, yang tak boleh kan. Aku nak tahu juga. Dia benda ni macam mana nak cakap, dia preference sendiri lah. Kalau kau rasa kau nak pakai, kau pakai. Kau tak payah nak sibuk nak hentam-hentam orang sana sini. Tapi mostly orang-orang macam ni, dia hentam dekat TikTok je. TikTok ke media sosial lah. Dia pandai komen, dia jenis apa, keyboard warrior katakan. Tapi kalau daripada depan, diam je, tak ada apa-apa pun kan. Mana ada orang nak kutuk daripada depan. Contohlah, berada depan dia pakai full face, bawa motor Y15 ni kan. Lepas tu aku pergi kutuk, apa mana boleh pakai macam ni, bla 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 bla. Tak ada maknanya. Memang tak ada siapa berani nak tegur macam tu. Paling tak pun kalau contohlah kau ada geng-geng, kau berhenti kat traffic light, mungkin kau akan cakap, tengok Mamat ni pakai pakai motor kapcai tapi helmet full face semua. Macam tu mungkin ada lah. Tapi still lah, tak ada lah bukan jarang lah. Tak pernah lagi lah orang maki orang sound yang pakai full face naik motor kapcai ke apa kan. Depan-depan ni tak pernah lagi lah, aku rasa. Paling tak pun komen je. Yang tahu komen je kan. Dia punya live dia memang orang cakap apa, dia tak tahu dia ada masalah ke apa kan. Korang semua kat luar sana, kalau nak pakai full face ke apa, untuk apa ni, yang motor kapcai ni, korang pakai je. Korang tak perlu risau. Tak perlu risau. Aku ni lain. Aku ni sebab aku ada kamera, so mungkin orang akan faham. Tapi ni yang tak vlogging lah. Maksudnya tak tak ada kamera ke apa semua, memang nak pakai full face saja. Even kadang aku kalau tak vlogging pun aku pakai je helmet ni. Aku tak pasang kamera kan, aku pakai je buat ada je. Tak ada siapa nak marah, tu je. Kalau nak kutuk je lah. Sebab apa, aku yang pakai, kau yang manas. Macam tu. Korang fikir macam tu je. Kita ni hidup kena sentiasa fikir positif. Tapi janganlah
positif tu semua benda lah, ada bendanya lah. Salah satunya macam kes macam ni lah, kes helmet ke apa kan. Kalau kau tengok kat TikTok tu, kau tahulah TikTok ni mostly budak-budak sekolah je kan. Yang komen-komen tu pun tak tahu kan, dah belum sunat lagi lah. Tak payah lah kau nak ambil hati kan, tak payah pakai tu semua. Kalau rasa kau nak pakai, pakai je. Aku ni kalau aku tunjuk kan dekat contoh lah dekat mall tu, kat Ion Mall kan, ramai je yang pakai Kapcai. Not even 250 punya motor lah, macam CBR ke ataupun R25 kan. Kapcai kau tahu lah motor apa kan, skuter ke. Ni kira, walaupun ni skuter tapi kira Kapcai lah. Even motor macam ni pun ada je yang pakai full face. Aku nak tunjuk bukti tu, takkanlah aku nak pergi nak tunjuk betul-betul dengan depan ni. Tapi memang ada. Aku rasa kalau korang yang berada dekat area KL sana, area bandar kan, memang betul bandar lah, KL ke JB, aku rasa ramai je pakai full face ni, yang motor Kapcai. Lepas tu komen pun katalah macam, alah apa ni, Kapcai pakai full face macam ya je kan. Yang ada Superbike, Ducati semua elak pakai helmet steng lah. Biar lah, kalau dia nak pakai helmet steng pun biarkan dia. Aku dah keluar bahasa Melaka ni, biar. Diorang pakai macam tu pun kan, dekat rumah diorang ada helmet safety lah. Mungkin tu diorang mungkin tak ada motor lain ke, macam nak pergi kedai ke apa, korang nampak kan, macam ni pakai helmet MS88 kan, pergi kedai semua. So diorang tu semua mungkin tak ada motor second ke, apa ni, motor kedua ke kan. So diorang terpaksa lah pakai motor yang diorang ada tu, Ducati ke benda semua tu, motor-motor Superbike kan. Benda tu pun jadi isu. Aku kadang aku gelak macam, bro, what the fuck bro, benda macam tu pun nak di-issue-kan. Alamak, nampak sangat lah pemikiran tu dia terlampau kolot lah, faham? Aku tak tahu lah korang faham ke tak. Aku pun tak faham. Tiba Halo, Bapa Roja, Assalamualaikum. Masalah kadang yang posting tu kan, yang buat posting tu, kadang bila tengok profil dia, aku ni suka tengok profil orang. Tengok semua, ni macam dah berumur lah, macam mungkin 30-an ke macam tu kan, 40-an, tapi buat posting macam tu. Kau nak apa sebenarnya? Macam budak-budak siap kan, macam budak-budak. Aku tak tahu lah. Kalau kau rasa kau nak pakai, kau pakai je. Lepas ni pakai je tak payahlah kau nak malu-malu ke apa. Tengok ni pakai helmet full face, handsome tu, nampak? Handsome pakai full face ni. Cuma nak dengan tak nak je. Tapi biasalah mula-mula macam kau rasa macam segan nak pakai kan. Aku pun mula-mula pun ada juga rasa macam tu. Tapi dah lama biasa je, okey je, tak ada pun orang nak sound kau ke apa kan. So buat dia je. Kau buat, senang cerita kau buat hal kau je. Jangan sibuk hal orang lain. Sabar lah, elak-elak yang depan tu pun tak menyabar, perlu hijau lagi. Sabar. Aduh, motor bukan laju now pun. Kau jangan sabar lah, bukan pakcik ni tadi yang berada depan tadi pakai Y15 tu. Motor Y15 kau nak expect apa kan? Laju takat tu je, tak menyabar betul. Traffic light perlu hijau lagi. Aduh, yai. Sikit-sikit dia perah. Oh, lawa motor bang. Ayo kita mau potong. Tak gangster lah bagi signal kan. Acah-acah je kan. Signal macam mana pun kena bagi guys. Kadang kita ni bukan nak selamatkan diri kita, kita nak selamatkan orang lain. Kadang orang lain ni tak pandai bajet lah, apa lah kan. Maklum lah, dekat dalam Malaysia ni tak semua pandai pandai bawa kereta, bawa motor apa kan. Diorang tak tahu situation tu kalau dah sampai nak kena buat apa, nak kena brake ke kan, nak slowkan throttle ke apa ke. Tu masalah tu. Menakutkan lah lori besar ni. Dah lah sengit ke kiri mat kan, dia sengit macam ni. Aku dah cuak dah, so terpaksa lah potong lagi aku potong lagi laju lori ni. Naweh betul. Kau nampak? Makin laju. Seram. Comel lah kasut. Ada kasut secoet macam tu. Apa melaka hiu. Bas, jangan ke kanan bas. Jarang korang hajar Aku viral kan. Orang nak lane splitting ni. Ni jual apa ni? Putu mayam ni aku rasa ni. Dalam ni biasa kan orang jual putu mayam kan dalam ni. Kalau tak pun mungkin dia ni kot
dalam ni ada sayur ke apa. Dia baru balik daripada kebun. 8.30. Ada awet. Awet bawa 5S. Awet bawa motor kelas je. Aku bawa skuter je, Mat. Miau. Kal. Hari tu nak bawa balik, dia tak ada, dia marah, dia bising. Okay, makan. Ni rutin dia hari-hari. So, kenalah makan. Pandai. Sini. Makan. Okay lah guys, nanti kita sambung. Ciao.